Memang buat fresh kat sini Dah buat fresh kat sini. Lagi sedap kan? Tapi dah lama dah pun. Hampir dekat 19 tahun. Hanya di pasar Ramadan, hanya setahun sekali je kan. Tahun sekali? Okey. Bazar Ramadan sahaja. So hari biasa tak jual lah ni? Tak. Hari biasa tak jual. Jual benda lain? Benda lain. Bulan puasa memang kita menjaga Buah Melaka. Oh. Menarik. Suka tengok Buah Melaka yang buat fresh. Dia ada 2 kedai. Atas pun sama. Atas semua anak buah saya. Tadi lalu nampak busy dia orang. Sama je. Sama produk. Campuran. Ada di abadi. Dia kalau buat fresh dia kena laju sikit lah. Betul. Kena cekap lah. Orang cekap. Tangan kena banyak. Ini daripada arwah mak lah. Kita sambungkan legasi dia kan. Hari biasa jual makanan apa? Nasi lemak. Nasi lemak dekat mana? Dekat depan side bistro. Side bistro. Okey. Situ ada gerai-gerai kat situ lagi kan? Okey. Ya, ada abang jual pisang goreng semua kan? Okey. Churros semua kat situ. Okey. Tapi kalau bulan puasa kami hanya fokus pada Buah Melaka saja. Buah Melaka sahaja. Memang every year memang Buah Melaka saja. Every year kat Bazar Ramadan Kelana Jaya lah. Kelana Jaya saja. Okey. Alright, masih